Filem art. Dan ini adalah filem pertama Abang saya, filem komersial. Salah seorang pelakon terkenal dalam Balada Pecinta baru sahaja telah dibuatkan sebagai pelakon lelaki terbaik. Sahaja memang tidak padan cantik bakau itu. Banyak yang tergoda lagi orang kaya. Tiada keretaku bawa kau jalan-jalan. Rumahku pun tiada, ada pun bapak punya. Roku kau tu. Saya bagi Sama kamu. Bukannya aku tidak suka sama kamu, tapi aku takut hidup kau kan sengsara. Hai, dari apa? City Square Johor Bahru, our promotion for filem Balada Pecinta. Engkau masih muda, cantik lagi menawan. Janganlah So kau macam tu lah dia lelaki macam saya. Engkau memang cantik, nanti kau menyesal tiada guna. Nanti kau menyesal tiada guna. Nanti kau menyesal tiada hari ini hari kedua promosi Balada Pecinta. Semalam saya di Melaka dan juga di Seremban. Oh, okay. Ya, baik hari Hari ini ini pula saya di Johor Bahru. dan hari ini yang paling meriah mungkin sebab ada Siti Saleha. Tidak lagi kami akan Kita berau pula, terberau untuk jumpa dengan penyokong-penyokong kami, peminat-peminat Siti Saleha dan saya dekat sana. Hopefully akan ramai supaya kami dapat macam ajak ni meriah. macam meriah hari ini supaya dapat ajak ramai untuk pergi tengok Balada Pecinta 24 Oktober nanti. Saya percaya anda yang tengok di panggung akan berasa In love. in love. So filem ni sangat menyentuh perasaan, insyaAllah. InsyaAllah. Jadi kami harap anda semua akan jatuh cinta dengan filem ni, dengan barisan pelakon yang hebat semuanya dalam filem ni. And I hope you guys will like it. Yes. orang lain. Engkau masih muda. Oi. Untungnya. Nama watak Siti Saleha. Aisyah dah senang enggak? Punya major profession dia adalah seorang dalam tengoklah filem ni 24 Oktober kat sini tau. Pelakon yang hebat juga, penyanyi. Aku anak kampung, tiada pelajaran, kuli-kuli saja. Memang tidak padan cantik bakau itu. Banyak yang tergoda lagi orang kaya. Tiada keretaku. Saya bukan penyanyi tapi Bukannya aku tidak suka sama kamu, tapi aku takut hidup kau kan sengsara. Kena aku cinta, aku lepaskan kau sama orang lain. harap semua terhibur. Membeli belah ada di sana. Pengangkutan jalan raya. Apa khabar Bukit Bintang? Bukit Bintang apa kabar? Kau membuat selebar undangan satu.
sekarang kita ada dekat tengah-tengah Bukit Bintang, di tengah-tengah KL bersama Sen, Doan Asyari mempromosikan buat road tour tasking depan orang ramai, ajak orang ramai-ramai pergi ke panggung pada 24 hari bulan ni. By far lah, semua orang pun memberi reaksi yang baik. Saya rasa daripada sambutan ni, harap yang sama juga lah yang akan berada di panggung nanti. Macam Gay cakap, kita harap dengan promosi yang kita dah buat ni, ramai-ramai datang tengok dan mereka akan tertarik dan dah pergi ke program insyaAllah. 24 hari bulan ni kita harap. Saya dia cara yang lebih positif. Akhirnya dia memilih untuk menjadi pemimpin jalanan. Nantikan kamu menangis sebelum menangkanku. Untuk anda semua dapat menyaksikan. Jangan lupa untuk saksikan filem Balada Pencinta 24 hari bulan Oktober ni di seluruh Malaysia. Ya, jadi jangan lupa untuk saksikan. Ini bawakan berdekatan dengan anda. Bawalah family, kawan-kawan semualah. Okay, boyfriend, girlfriend, asal pergi je serbu. Attack, attack, attack. Go watch it. Korang akan jatuh cinta, insyaAllah. InsyaAllah. Thank you semua. Balada Pencinta 24 hari bulan di panggung. Check it out. Everybody, come on!